Hampir 800 peserta menerima latihan dan pensijilan bantuan pernafasan kecemasan CPR dan AED menerusi projek Heart 2025 yang diadakan di ITE College Barat. Inisiatif oleh Yayasan Jantung Singapura itu bertujuan membina komuniti masyarakat yang bersedia menyelamatkan nyawa apabila berdepan dengan insiden serangan jantung. Dewan Sukan di ITE College Barat pada Sabtu lalu penuh dengan begitu ramai orang yang mahu belajar cara memberi bantuan pernafasan CPR dan menggunakan alat AED untuk membantu jantung kembali berdegup. Bekas penjaga gawang pasukan kebangsaan Singapura, Hassan Sani, turut hadir bagi menyokong usaha Yayasan Jantung Singapura untuk mendidik lebih ramai orang tentang cara bertindak apabila berdepan dengan kes serangan jantung. I have a good example, Adam Swandi, pemain bola sepak yang fit, yang tidak ada masalah dari segi fizikal, tapi dia ada masalah jantung. You never know what can happen in a day-to-day basis. But again, dari segi saya, on the field, I boleh selamatkan. Di Singapura, lebih 3,600 orang mengalami serangan jantung di luar hospital setiap tahun. Ini bermakna sekitar 10 kes dilaporkan setiap hari. Lebih membimbangkan, kebanyakan serangan jantung berlaku ketika pesakit berada di rumah. Well, actually, in Singapore, most of the out-of-hospital cardiac arrest cases does not happen during strenuous activities. In fact, majority occur at home, almost about 80%, based on the 2021 out-of-hospital data report. So that's why it is very important for everyone to pick up the knowledge and the skills of CPR and recognize cardiac arrest early and act immediately. Bagi saya, kemahiran dan ilmu untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu satu life skill untuk kita semua warga negara Singapura supaya kita dapat membantu jiran, tetangga dan mereka-mereka yang memerlukanlah bila keadaan memaksa. Acara projek Heart ini juga diadakan sempena ulang tahun ke-55 SHF. Edisi tahun ini bertemakan Game On, Heart Strong dan antara lain memberikan tumpuan kepada mereka yang gemar bersukan.